Hai adik-adik, Cik Naya kat sini. Okay, so sekarang ni kita akan pelajari ekonomi. Okay, so ekonomi ni sesuatu yang baru kan, subjek yang baru untuk adik-adik, betul tak? Okay, so sebelum ni time form 1, form 2, form 3 masih lagi tak ada pengetahuan dah. Adalah sikit tapi maybe tak ada fokus on ekonomi. So bila dengar pasal ekonomi je mesti ada macam letak assumption, oh ekonomi ni pasal kita panggil kewangan negara. Lepas tu ekonomi ni pasal orang selalu cakap ekonomi sekarang menurun, so tak boleh melakukan belanjaan yang banyak. Adakah betul semua tafsir tersebut yang adik dengar sebelum ni? So apa-apa pun tanya decision adik-adik untuk ambil ekonomi ni merupakan subjek yang bagus, di mana adik boleh faham macam mana negara kita menjaga ekonomi negara, macam mana berlakunya ekonomi negara, macam mana kita nak tingkatkan ekonomi negara. So kita lah yang akan maksud cikgu kat sini, kita lah yang akan memahami apakah itu ekonomi. Okay, so adik jangan rasa macam kawan-kawan saya ambil aliran sains, saya ambil ekonomi. Ekonomi ni okey ke? Okey adik-adik. Okay, cikgu dulu ambil ekonomi ni, cikgu tak ada rasa menyesal pun sebab cikgu tahu apa daya kebolehan diri cikgu. So cikgu ambil ekonomi, cikgu ambil perakaunan, betul tak? Adik pun ada yang ambil matematik tambahan. Okay, so jangan ada sikap negatif yang mengatakan yang ekonomi ni subjek yang kelas-kelas yang belakang bukan aliran sains. Tak semestinya adik tak boleh berjaya. Okay, so jadikan contoh. Okay, cikgu pun ambil ekonomi dulu tapi sekarang dah okey. Maksudnya sekarang ni cikgu masih lagi belajar dekat Universiti Melaya. Okay, cikgu belajar kat sana, ambil perakaunan. Jadi cikgu tak pernah menyesal belajar ekonomi. Best adik-adik. Sebab ekonomi ni, salah satunya sebab ni dia dalam bahasa Melayu lagi kan sekarang ni. Okay, dah adik kan faham macam-macam dalam ekonomi ni. Dalam tingkatan 4 ni kita akan pergi more to basic. Secara kecil dulu apa itu ekonomi. Nanti bila tingkatan 5 adik akan belajar secara keseluruhan, secara global, negara dan negara dan sebagainya. Okay, so first topic is pengenalan kepada ekonomi. Okay, mestilah kita kena kenal dulu kan, baru kita ada rasa sayang dan cinta kepada sesuatu itu. Jadi adik kena kenal apakah itu ekonomi, baru adik boleh faham dan pelajari dengan lebih pelajari dengan lebih mendalam lagi. Okay, so kita akan mulakan. Okay, dalam pengenalan kepada ekonomi ni cikgu bahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama konsep kekurangan pilihan dan kos lepas, dan yang kedua sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi. So dia ada dua bahagian. Okay, so bahagian yang pertama ni dia akan fahamkan tentang konsep dulu. Ada 3 konsep kat sini. Macam mana berlakunya kekurangan, macam mana dia kena buat pilihan. Dalam kehidupan kita ni kan mesti kita kena buat pilihan, betul tak? Dan bila kita buat pilihan mesti ada benda yang kita kena lepaskan. So benda yang kita lepaskan tu lah merupakan kos lepas kita. Okay, dan yang kedua dia akan belajar tentang sistem ekonomi dan macam mana kita, kerajaan kita ataupun kerajaan negara-negara lain menyelesaikan sistem ekonomi negara mereka. Okay, so kat Malaysia ni mengamalkan sistem ekonomi apa? So dia akan faham. So nanti bila orang-orang tanya kan, ekonomi ni mengamalkan sistem ekonomi tu apa dia? Surprise. Nanti dia akan pergi kat dalam topik 1.2 nanti dengan cikgu. Okay, so yang pertama yang penting kat sini kita kena tahu apakah itu konsep kekurangan pilihan dan kos lepas. So kita pergi one by one dulu. Kita pergi warna hijau dulu kat situ, iaitu konsep kekurangan pilihan dan kos lepas. Okay adik-adik, dalam ekonomi ni, okay, first adik kena tahu maksud apakah itu ekonomi. Okay, secara amnya sebab kadang-kadang soalan definisi ekonomi ni keluar dalam kertas 1. Okay, ditanya kat adik apa itu definisi ekonomi. So jangan ambil sesuatu mudah. Okay, di mana walaupun ini definisi, definisi ni ada dalam buku teks, ada dalam buku nota dan maksudnya membawa kepada sama. So jangan sesekali mengubah maksud dia. Okay, nak hafal, nak faham boleh, nak susun ikut struktur sendiri boleh, tapi make sure dia membawa kepada maksud dan definisi yang sama. Okay, so yang pertama, so kita akan tahu kat sini apakah itu ekonomi. Okay, so ekonomi ini merupakan ilmu. Okay, apa-apa saja yang adik belajar time sekarang ni pun ilmu, betul tak? Sampai bila-bila pun kita akan menuntut ilmu. Okay, dalam kehidupan harian kita, bila kita belajar benda yang baru, betul tak? So, ekonomi ini merupakan ilmu mengkaji bagaimana kita sebagai manusia menguruskan sumber ekonomi yang terhad. Dalam dunia ni tak semua benda kita boleh dapat secara unlimited. Okay, maksudnya secara tidak terhad. So, ada macam contohnya sumber ekonomi kita yang terhad.
okey, supaya kita dapat memenuhi kehendak kita sebagai manusia, keperluan kita sebagai manusia yang tidak terhad, betul tak? Kadang-kadang kan orang selalu cakap macam oh dah bagi peha nak betis, macam tu. Okay, tapi dalam ekonomi ni benda ni memang berlaku di mana sebagai masyarakat kita memerlukan keperluan, kita ada kehendak kita. Kadang-kadang kehendak tu tidak dapat diuruskan dengan sama banyak. Jadi dia agak terhad. Jadi macam mana kerajaan menguruskan perkara ini? Itu yang ada kena tahu. So bila orang tanya apakah itu ekonomi, ialah di mana kita mempelajari bagaimana manusia menguruskan sumber ekonomi yang terhad, yang kita tahu ia limited, untuk memenuhi, to satisfy, untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Maksudnya kita punya kehendak ni memang tidak terhad. Hari ni nak tu, hari esok nak ni, hari kemudian ni nak tu, betul tak? Sebab kita pun adik belajar dalam agama, kita pun ada nafsu, betul tak? Itulah yang kita panggil nafsu manusia. Kita pun nak cakap pasal pendidikan Islam ni.